Hari ini Kolej Komuniti Pasir Salak mengadakan program Amal Merdeka CSR Gotong Royong bersama dengan penduduk-penduduk dan juga komuniti setempat bagi tujuan pembersihan dan gotong royong kawasan perkuburan Taman Barzah Seberang Perak. Alhamdulillah, program pada hari ini kita telah laksanakan dengan kerjasama kita Kolej Komuniti Pasir Salak bersama dengan FEKRA Seberang Perak, Pusat Benih FEKRA, Jawatankuasa ataupun JKKP FEKRA Seberang Perak, serta juga dengan kerjasama Pertubuhan Wanita FEKRA ataupun lebih dikenali sebagai Wadira, dan juga melibatkan semua komuniti kawasan Cangkak Lada dan juga Seberang Perak. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada khususnya kepada Jawatankuasa daripada Kolej Komuniti yang telah terlibat menganjurkan program ini, serta kerjasama daripada semua pihak yang terlibat yang bersama-sama telah menganjurkan dan bekerjasama untuk melaksanakan program Amal Merdeka CSR kita pada hari ini. Malaysia Madani, rakyat disantuni.